Tak ada color merah pun. Ya bang, tu salah saya. Saya punya kesilapan. Naknya ada 3 color, hitam, pink dengan putih ni. Yang pastinya yang merah tu dalaman dia ni. Dalaman merah lah, merun ke merah pun tak tahulah. Minta maaf bang. 3 kali je dah. Terima kasih mengkomenkan. Tidak, saya tak sedap banyak video kan. Okey, terima kasih bang. Drill ni bang, yang ni yang saya dapat. Lepas tu saya dah buat video tu lama dah yang abang komen ni. Disebabkan tu ramai orang beli. Bila ramai orang beli, lepas tu saya sedap dah tak ramai orang beli. Rupanya seller dah tutup beg kuning. Lepas tu tak ada lah. Baru-baru ni ada beli. Lepas hari Wesak kan, ada orang beli. Saya tengok balik beg kuning punya link tu, rupanya dia dah tukar ke produk yang baru, mungkin design baru lah. Tapi saya yakin benda tu sama je, harga pun sama, 30 lebih. Dapat 2 bateri. Tu macam-macam drill bit dapat. Yang ni saya beli sendiri lah. Drill bit pula boleh dikatakan boleh lah pakai, tapi untuk yang lasak-lasak tak boleh lah. Ni saya beli sendiri kat hardware, lagi kualiti, lagi tahan. Boleh nak takkan nak buka skru cover set motor, nak buka door trim kereta, dia cepatkan kerja kita lah. Dia boleh kita kawal, tekan laju-laju lah kan, tekan slow-slow lah. Takkan nak tebuk kayu, dinding rumah, nak pasang lansir pun ni tak ada masalah. Ok bang, harap menjawab lah.